Di mana susu bermula? Kisah ladang Haji Bakri. Di kaki pergunungan yang hijau dan berkabus, Ammar berdiri dengan penuh azam. Dia baru sahaja menamatkan pelajarannya dan pulang ke kampung untuk mempelajari rahsia penternakan lembu tenusu daripada datuknya. Bagi Ammar, ladang ini bukan sekadar tempat kerja, tetapi sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban putih yang berkhasiat. "Kenali Bella," kata Haji Bakri sambil menepuk lembut seekor lembu berwarna hitam dan putih. Bella adalah bakal freshen yang rajin menghasilkan susu. Ammar belajar bahawa setiap lembu mempunyai nama dan personaliti yang unik. Menjaga emosi lembu adalah langkah pertama untuk mendapatkan susu yang berkualiti tinggi. Setiap pagi, sebelum matahari tegak di kepala, Ammar dan Haji Bakri akan menyediakan hidangan terbaik. Mereka memberikan rumput napier yang segar dan makanan tambahan yang seimbang. "Lembu yang sihat bermula daripada perut yang kenyang dengan makanan berkhasiat," pesan Haji Bakri kepada cucunya itu. Kebersihan adalah kunci utama di ladang ini. Ammar menyingsing lengan baju untuk membersihkan kandang setiap hari. Lantai mestilah sentiasa kering dan bersih supaya lembu-lembu selesa dan bebas daripada penyakit. Walaupun penat, Ammar berpuas hati melihat kawasan tempat tinggal haiwan-haiwan itu berkilat. Tiba masanya untuk memerah susu. Haji Bakri menunjukkan cara tradisional memerah susu dengan tangan untuk mengajak Ammar tentang kelembutan dan teknik yang betul. Bunyi titisan susu yang jatuh ke dalam baldi logam kedengaran seperti muzik yang merdu di dalam kandang yang tenang itu. Namun, untuk memenuhi keperluan penduduk kampung, mereka menggunakan mesin pemerah moden yang bersih dan pantas. Haji Bakri mengajak Ammar cara memasang alat tersebut dengan betul. Teknologi ini memastikan susu yang dihasilkan kekal suci dan tidak tercemar oleh kuman dari persekitaran. Selepas diperah, susu tersebut perlu segera didinginkan di dalam tangki besar. Ammar mengambil sampel susu untuk memeriksa kepekatannya. Susu yang segar mempunyai bau yang harum dan tekstur yang berkrim. Ammar tersenyum bangga melihat hasil titik peluh mereka pada pagi itu. Haji Bakri memastikan setiap botol susu ditutup rapi sebelum dihantar ke bandar. Proses pempasteuran dilakukan dengan teliti untuk membunuh bakteria tanpa merosakkan khasiat semula jadi susu. "Setiap botol ini membawa kesihatan kepada orang lain," kata Haji Bakri dengan penuh bangga. Di pasar tani, Ammar melihat sendiri kegembiraan kanak-kanak yang meminum susu dari ladang mereka. Seorang kanak-kanak perempuan bernama Siti berlari ke arahnya dengan wajah ceria. Melihat senyuman itu, Ammar sedar bahawa kerjayanya sebagai penternak lembu tenusu adalah satu tugas yang sangat mulia. Apabila petang melabuhkan tirai, Ammar dan Haji Bakri berjalan pulang melintasi padang ragut yang luas. Ammar kini faham bahawa penternakan tenusu bukan sekadar perniagaan, tetapi tentang kasih sayang terhadap haiwan dan sumbangan kepada masyarakat. Masa depan ladang kini terletak di bahu Ammar.